Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bahagian 4 untuk soalan SPM 2014, kertas 2, soalan 2. Okey. Saya harap ini bahagian terakhir lah. Okey, soalan dia adalah, bolehkah formula empirik bagi magnesium oksida ditentukan dengan menggunakan kaedah ini? Kaedah ini tu yang mana? Kalau referring to KSSM, basically kaedah yang inilah. Boleh ke? Do you remember masa you nak buat tindak balas yang menghasilkan magnesium oksida, adakah you menggunakan kaedah ini atau you guna kaedah yang guna mangkuk pija tu? Yang ini kan sebenarnya you guna kaedah yang ini, betul tak? So jawapan kepada soalan itu adalah tidak boleh, ataupun no, ataupun cannot, ataupun tidak. Kenapa tak boleh? Macam mana nak tahu whether boleh ataupun tidak boleh? Okay, so kalau you tengok kepada buku teks you ni, dekat sini kena klik, kena scan. Bila you scan, ni saya dah scan, saya dah tapik kat sini. So saya dah besarkan dan saya dah letak kat sini. Bila you scan, you akan dapat benda ni. Okay, kat sini dia bagi tahu kat you yang mana satu yang nak guna crucible atau mangkuk pija tu. Allah. Okay, yang ni yang guna mangkuk pija tu. Okay, ni yang you panaskan ni kan. Yang ini, yang bahagian bawah ni yang you guna yang ada ethanol tu. Faham ke? Okay. So, logam-logam yang reaktif, kita akan guna kaedah mangkuk pija ni. Mana ni. Kaedah yang ni. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc. 6 logam tu. Kalium, sorry tulisan saya. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc. Okey, oksida mereka ni menggunakan, kalau you nak tentukan, kena guna susunan radas yang ni. Okey, bagi logam-logam yang kurang reaktif daripada hidrogen, which is ni, di bawah ni nampak tak? Guide dia adalah hidrogen is the penentu. Bawah daripada hidrogen adalah logam yang kurang reaktif daripada hidrogen ini. So, cara nak tentukan formula empirik dia adalah kaedah ini. Siapa? Ferrum, apa lagi? Nampak ni? Ferrum, stannum, plumbum, cuprum. Okey, dapat ke? So sebab itu jawapan kat atas ni tak boleh. So reason kat sini kenapa? Kenapa magnesium oksida tak boleh ditentukan dengan kaedah ini? Sebab magnesium lebih reaktif daripada hidrogen. Sebab ini penentu dia. Anyone yang atas hidrogen adalah lebih reaktif daripada hidrogen. Jadi hidrogen tak boleh sesarkan dia. Okay, hidrogen hanya boleh sesarkan yang bawah ni je. Okay, so sebab tu jawapan dia magnesium lebih reaktif daripada hidrogen. Therefore, tak boleh guna kaedah ni. Dapat tak? Basically, dia maksudnya macam ni. Magnesium oksida, kalau you nak buat macam ni, okay, ingat tak tindak balas earlier tu tadi? Cuprum 2 oksida plus hidrogen akan hasilkan cuprum dan air kan? Okay. Konsep dia adalah hidrogen ni dia pergi rembatnya oksigen ni. Bahasa saya macam tak senonoh sikit lah kan. Tapi basically hidrogen ni dia ambil oksigen ni. Itu yang dia jadi air. Tinggallah cuprum seorang-seorang. Kenapa hidrogen boleh buat ni? Sebab hidrogen lebih reaktif daripada cuprum. Tapi untuk kes magnesium, hidrogen tak boleh simply ambil oksigen si magnesium ni. Sebab hidrogen hang ni kurang reaktif daripada magnesium. Tak cukup kuat lah basically. So dia tak boleh nak ambil oksigen daripada magnesium ni. So takkan berlaku magnesium plus air ni takkan terjadi. So sebab tu kita tak boleh guna kaedah yang guna hidrogen ni untuk magnesium. Saya harap saya tak peningkan you. Okay. So itulah soalan untuk 2014 kertas 2. Soalan nombor 2. Okey, so saya dah buat ni dalam 4 bahagian. Saya harap tak peningkan you. Jumpa dalam soalan seterusnya. Bye.